Ni peras sekolah. Dia tanam boleh kot, tanam kita tanam. Cik dan nampak kabel pegang-pegang. Hidup dia kena pandai dah. Hidup dia jangan straight sangat. Ni peras sekolah mak-mak peras ni. Jadi idea ustaz kena bumi. Ya. Oh janganlah, yang Cikgu Haziq hebat tu. Okey, ni mak-mak peras yang hebat-hebat ni. Oh, hebat. Malam ni tengok ah. Okey dah cukup. Okey habis bal tekol. Ni kuning pula. Man, ke betul man? Takkan udah bila ada video kat tu. Sibuk terus. Saya kena dah bagi 2 rumah kena lari. Ha jangan kena bakut adil lah. Man ke betul? Ni lah nampak dah. Makin menonjol. Kopi Zat. Kopi ada dah? Jual kopi. Okey. Esok datang. Untuk jual kopi. Dia pasal nasi untuk raya haji ya. Ada orang lelaki tak perempuan. Ni tak apa, perempuan lah kreatif. Yang ni satu tiang kat 10 orang. Duk berebut nak ikat ramai-ramai. Jangan sikit lipan-lipan. Dia hujan ni banyak lipan. Ni mak-mak hebat-hebat rumah merah ni. Okey. Persiapan khemah rumah sukan peras sekolah kuning, biru, merah. Okey, semua mak-mak ni semua ni tak cikgu tak ada ni. Boleh cari tak dia dah. Boleh. Apa buku dia 2 3 jangan tarik. Ayo dah boleh. Tongkat nah dengan ni, tongkat ni. Dia duk pisau-pisau tu. Okey, rumah merah ni, sakan ni. Baru nak buat cikgu. Itulah. Tak nampak lagi tema apa yang pakai ni. Tak. Cepat tak? Boleh. Masuk kau tu. Okey. Pergi pula rumah biru. Tadi merah ni biru pula. Paling penuh untuk stapler. Biru. Kuning menyelah. Kuning memang lah. Kita pergi kuning pula. Kuning macam ni. Sekejap, saya tu tak kuning. Saya mau kuning tiba-tiba lagi. Ha ni, jalan-jalan masuk ke hidung ni. Memang Saiko. Saiko mental apa tak? Saya kopi lah merah sat lah pun. Ni lah abah-abah yang buat ni. YDP sekali ni. Bila orang lelaki buat ni lain macam. Okey kan? Kita tengok peras sekolah ni pun hebat juga ni. Ni kuning. Kilas peras. Okey. Hidup ini hanyalah kunang. Wah, baru nampak seri. Ada pintu gerbang. Macam Arabik tak Arabik je ni. Tema apa lah tak nampak lagi ni. Depa kata peras ni surprise. Tak tahulah. Buat kerja kat rumah katanya. Ha, siap macam Arabik tak Arabik lah ni. Ni mak peras. Tak kena duduk sini ya, baru semua pegang. Biasa. Hidup ini memang macam tu. Okey. Cucuk lah. Boleh cucuk ke? Cucuk je lah. Rasa rumah rambut. Okey, selesai. Ulas persiapan sebab dia mungkin rasa terancang kot, takut kalah dengan kuning ke. Dia pun berlatih lah. Kuning sekarang ni sedang rehat di rumah. Woi, berlipat sarat tu. Woi, memang tarah-tarah tu kemar ni. Ni. Buat ni pakai hidung petis. Woi, dahsyat rumah biru. Lah sampai-sampai pening jangan pening.
Ni pelatihan terakhir ni. Depa takut kalah ko. Yau, fof. Debak yo. Last kali cikgu Mimi dengan Ustazah. Oh ni hebat-hebat ni. Nak biru kuning ni relax ya. Okey, kita tengok. Bocor rahsia depa. Wow, tak ada baling-baling lagi. Tengok lagi sekali. Wow, aduhnya warna biru ni. Okey dah. Okey. Dahsyat oh ni. Oi. Ni raptai hari terakhir ni warna biru. Padu warna biru. Macam nak buat sokuma ni. Tengok raptai rumah biru terakhir. Persembahan gimmick dari rumah biru. Wow. Lagi. Wow. Oh jauh. Wow, hebat ya. Hebatnya. Oh lagi. Wow, kena tak dah. Ada dah cakap dah. Dah cakap dah. Kena kepala kawan. Yeah, kena kepala kawan. Yes. Oh, tengok nak timbang air, balance ke tak? Orang duduk gigit apa belakang? Ni lah rumah biru ni. Biar boleh cara dia tu. Cepat ya. Ni lah. Ni intro baru, dia tak tunjuk habis lagi ni. Duduk sembah. Kita tak boleh tunjuk habis sebab rahsia mereka. Jadi kita kat sini je. Esok mai tengok yang kedua. Tadi jam pertama tengok apa progression. Bolanya. Suara dulu. Oh, okey. Tengok pera pula. Dia kalau tanam, saya tanam. Ya, okey, on the way. Bagi nampak effort tu lebih gerak. Macam dapat nak berpeluh tu, walaupun bau pegangnya tak apa, orang tak tahu. Bergetar dia start ni. Oh, belok. Ni bulu. Woi, dia kena bukti. Kenangan buat kerja. Sampai lagi bulu. Cantik dah orang. Nak apa? Buluh dia tu. Dia saja tau dah kalau tak sabotah orang ni pun. Tak merah apa dia? Bentara ke apa? Laksamana. Sekejap. Kita tanya. Temenggung kuning. Bendahara tu Laksamana. Mana? Tu yang kapal tu. Mana? Laksamana. Laksamana tu bendahara. Kuning Temenggung. Kuning Temenggung. Ui, kita Tu depa sebut bendahara tadi biru. Cikgu merah. Ada tulisan tu ah. Merah apa Ustaz? Merah. Kak Aina. Mana buat macam Kak Aina? Hai, biru ni. Yang semua. Jom, kita dekat Kak Aina ajak ni. Tengah-tengah. Biru Laksamana. Tulisan Laksamana. Aku sambung balik. Ya. Laksamana betul. Biru Laksamana. Biru Laksamana. Merah Laksamana. Merah baru Temenggung. Merah. Merah bendahara.
Tu apa tu? Kotak hujan gelap. Dah esok. Esok bapak saya baru test kan. Okey. Bagi nampak dulu ya. Okey, cuaca pun dah mula gelap. Cheese day. Jangan cheese, jangan cahaya awal tau. Gelap tak kira cahaya awal kotak tu. Kena simpan balik. Hari dah apa lagi ni? Jangan potong macam ni nak balanse. Yang tu yang campur-campur tu hang boleh potong pukul belakang ke belakang. Yang potong-potong tu. Ni bulu Felda baru ke? Bukan ya. Bulan ni yang proni tu. Oh, proni. Oh dia. Pada tu biar. Boleh pakai tak? Buat pancang. Okey. Putus tali. Elok juri habis ni. Bawa gunting lah tu. Hujan. Kalau baca ni Alah. Gelap pun gelap, hujan pun hujan. Pecek. Makin lempak. Jomlah mandi hujan. Jomlah. Bukan salah mandi hujan, jom. Alah, tak ada demamnya kan, jom. Mandi hujan, nak? Tak mau. One, two, three. Okay. Lihat tu dah lah asma tak lagi. Basah. Ya. Hadiah tu 4 tu kira peras kali kan daripada kan. Itulah. Rumah aku ni relax kan. Mana duk latih apa dah. Kita enjoy je. Tak serius. Tengok dalam hujan pun buat kerja. Terbalik dah. Ya. Dah sekali ada. Empat kemah tu ada semua terlibat pertandingan. Empat lah ya. masuk perawan lah. Yes. Mungkin perawan nombor 1. Mana tahu kan? Perawan tak tunjuk lagi. Tak tunjuk lagi. Lepas tu baru nak tunjuk bila nak tunjuk tak tahu.